benda paling, waktu kau kecil, benda paling kau rasa macam contoh lah, macam aku kan. Aku rasa macam, aku percaya bulat-bulat. Kalau CD apa? Contoh cerita Spiderman. Lepas tu Ada Spiderman dalam tu. kan? Kenapa? Dia punya subtitle. Okay. Aku suka tengok subtitle tau. Lagi-lagi bahasa Inggeris. Dulu lah, walaupun aku tak faham sangat pun. Bila aku baca. Bukan. Cerita tu bahasa Inggeris. Tapi dia subtitle bahasa Melayu. Melayu. Lepas tu kau baca. Tapi aku baca, dia macam, okay, contoh dia cakap, you are fired. Lepas tu dia tulis situ apa? Awak adalah api. Aku the whole movie tu aku tengok macam, okay, dia ni api. Lepas tu apa jadi kat dia? Oh, macam tu. Kau faham tu? Aku rasa penipuan terbesar bagi aku. Macam, takkan benda ni pun kau boleh tipu kan? Kira macam, salah kot subtitle tu. Tapi aku percaya bulat-bulat. Aku subtitle aku pernah. Dari kejadian dia, macam dulu banyak subtitle Bangla faham? Kan? Even aku pernah tengok cerita Duyung, cerita Duyung masa CD kan. Okay. Duyung. Kan Saiful Apek kata Allah subhanallah ke macam mana, tapi Allah lah. Allah. Tapi subtitle tu Allah. Macam apa subtitle macam ni kan. Ya, itu subtitle macam tu yang pelik lah. Contoh tu tadi lah, awak adalah api. Aku tengok Spiderman tu, dia ni ada api kan. Okay, layan api. Lepas tu tak ada kena-mengena dengan api pun. Dan tu kita tak tahu kan. Rupanya subtitle tu dia ambil je dekat subscene, dia masuk dia masuk kan. je. Rupanya benda tu pun salah maksudnya. Dia pakai auto caption masa tu AI dia tak berapa nak okey lagi kan. Apa lagi? Awak adalah api. Lepas tu apa lagi? Biasa dia punya ayat apa? Mesti lain. Aduh, putus. Awak adalah air. Kan dia dah pecat kan. Pecat lah, cakap lah, you are fired. Tapi kita faham, Awak adalah api.